Di video kita kali ni kita akan main Grow a Garden, guys. Okay, let's go. Akan gacha. Ni kita akan gacha. Okay, let's go, guys. 1, 2, 3. Let's go. Jangan bawah. Anjir. Wih, berji. Okay, kita tengok kekuatan semut ni. Adalah 10 je Evers. Semut ni tak bagus sangat lah, guys. Semut ni kita sorry semut. Kita letak. Alah, ada orang give me food. Kepala jubur kau. Give me food. Anomali give food. Kepala jubur kau. Kesian kat dia. Dia ingat aku kesian kat dia. Kontol. Anjir. Kontol. Ini ada. Oh my god, 6 mutasi enggak tu? Ni dah bagi love itu. Jadi habis stack ni dah tak guna. Kita ambil. Oh, ada stok baru, guys. Let's go, kita tok harga. Anjing, kecil ni. Bapak mahal. Okay, guys, kita tengok harga, guys. Kita tengok stok. Okay, ada pumpkin kita beli. Strawberry kita beli untuk tanam. Rasa aku patut. Okay, kita dah ambil. Saatnya. Oh my god. What happened? Saatnya kita sak. 50 perang. Kita akan dah tak guna tu. Kita try bagi makan pin ni. Penuh lah. What the hell, pin lily. Kita try bagi makan ni. Pedila ni mahal Berji. Penuh, bagus. Pedila. Kita tak harga dia. Belah bikin. Kita tak harga dia, guys. Alah, murah. Kita bagi makan. Sebenarnya aku banyak. Ada je banyak pack. Ni pack aku. Banyak aku dah jual. Ni apa? Siput. Ni apa? Lebah. Semut tadi. Gila. Asal phone aku. Guys, tiba-tiba phone aku glitch, guys. No. Secara tiba-tiba. Guys, 1 bilion kita akan hampuskan. And 3, 2, 1. Ubat. 1 bilion lenyap, cok. Dah. Aku fikir boleh luas lagi. Ni tak luas ni. Tak kita kena alihkan, cok. Okay, dia perluaskan tempat ni. Hanya lurus. Chill out, man. Besarnya. Sebenarnya kita beli untuk apa ni? Kita beli lah. Mana tahu perlu. Harga pun murah. Bambu. Ada legendary telur. Juta setahu aku. Kita mahal je. Boom, 900 juta. Ni banyak mutasi ni. Okay, let's go. Kita check harga satu bambu ni. On sale je. 4 mutasi je, buat. Itu lah. 7 juta kalah. Kita tengok harga. Ni besar ni. Confirm mahal. Jancok lek. Okay, how much this is worth?
Wow man, mahal kita. Murah. Dan guys, ada stok baru lagi, tapi terang kita tengok stok ni dulu. Ada yang kita kena beli ke? Beli. Lavender tak penting kan. Sebelum tu buka ini kia. Bagus. Nanti kita tanam. Sabar. Ada watermelon. Dolphin mana tahu penting kan. Kita beli lah. Tomato mana tahu penting kan. Carrot mana tahu penting untuk buat mie. Okey, mayan ada stok ni. Okey. Dan guys, kita terjumpa Polonite Celestial Shock Frozen. Ambil. Ini mahal coy. Tak percaya, benda kecil ni mahal. Kita jual langsung. Absolute Sigma 11 juta benda kecil. Wow. Kita akan cari benda yang mahal lagi dan kita akan jual. Ya, jual. Jap mana tempat stok jangan. Okey, ni aku jumpa lagi. Dan ada lagi ke? Kakao. Kakao ni kita simpan untuk buat hiasan untuk bagi cantik kebun kita. Evil fruit kita try lah. Evil fruit pun ni mahal. Sampai ke atas pula. Anjing aku nampak sesuatu cok. Aku nampak sesuatu. Ni mesti mahal. Je. Boom, mahal. Okay, kita try jual inventory. And then 28 juta. Siap petik buah. Let's go. Banyak inventory kita. Ni banyak guys. Kita dah petik. Dan kita tahu harga. Boom, 15 juta sebab kita petik sikit. Okay, kali ni kita petik je. Tak main-main lagi. Let's go. Kita dah ambil. Kita tak harga please lah mahal dari tadi. Sebab aku tak ambil yang mahal-mahal. Aku tak ambil yang banyak mutasi. Don't see anything. Salah. Yep, mahal dari tadi. 3 kali lipat. Ada dia lagi. 2 kali dia muncul. Wateran kita. 1 mutasi yang banyak. Okay, aku cari dulu sampai jumpa.